Aku nak makan nasi kandar Al-Mubin. Ayam dia ni besar muka ayam dia. Bismillah. Ni ada bendi juga. Masuk. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan nasi kandar Al-Mubin. Nasi kandar ni memang famous lah, famous, murah, sedap kan. Ini korang tengok, ada kobis, ada telur. Lepas tu yang paling penting sekali, cili dia ni. Besar-besar cili dia. Tengok ayam dia ni, besar muka ayam dia. Baik betul lah. Aku pun dah tak sabar nak makan benda ni kan. Dah lama sangat aku nak try nasi kandar ni kan. Tengok dengan kuah campur dia. Aku pun dah liu aku tengok ni kan. Memang kau je. Lagi kau tunggu, jom tengok aku makan. Let's go. Makan sekarang kan. Bismillah, bismillah. Nampak ni kuah campur ni. Baik lah. Memang kau lah nasi kandar Al-Mubin ni. Ni kita try dulu. Bismillah. Ni kandar ni kita kena banjir kan. Dia sebenarnya nasi kandar ni kalau nak lagi sedap, korang pergi bungkus kuah sekali. Yang kuah asing, kuah sekali. Kita tengok ayam dia pula. Ini ayam dia betul-betul besar lah ayam dia. Ayam dia ni memang best seller lah kat kedai tu. Dia goreng je habis, goreng je habis. Ni nasi kandar ni kita letak sayur sikit. Bismillah. Memang betul-betul sedap. Ni telur-telur. Tapi kalau nasi kandar Pening kalau aku dapat ni, memang betul-betul sedap lah. Ni nasi kandar KL pun dah sedap macam ni, apa tak lagi nasi kandar Pening kan? Ayam dia ni betul-betul kau. Sedap ayam dia. Nasi lah ni. Kuah dia ni betul-betul pedas. Ni ayam. Ada bendi juga. Bendi dia betul-betul panjang lah. Aku tak tahu cakap apa, tapi ini memang enak. Memang enak benda ni. Ni
Ni. Kita letak ayam sikit, dia kena ada ayam sikit. Kalau tak ada ayam, memang tak kau lah ni. Kalau api ni panggil apa? Sur. Memang sur. Ni cili Tengok cili dia panjang. Ni. Cucu besar. Ni. Dia kalau nasi kandar ni, dia paling penting ni kuah campur. Kalau orang di kedai minta kuah ikan kan, tu bukan nasi kandar nama. Tak sedap lah kuah ikan kan. Enggak. Nasi. Dah tak larat. Sebab nasi dia banyak tau. Memang betul-betul bagus lah. Portion banyak kan. Tapi dia punya sedap tu memang betul-betul sur. Ni baru betul kan. Nasi kandar macam ni. Al-Mubin nasi kandar. Memang betul-betul kau. Macam ni.
Ni lagi sikit ya. Ni oh, habis. Betul-betul sur. Okey geng, itu saja video aku untuk hari ni. Korang jangan lupa like, follow and share. Jangan lupa subscribe tau. Korang subscribe lah. Sikit lagi aku nak 2k subscriber. Korang tolonglah kan. Woi. Aku pada kenyang ni. Okey, korang komen korang nak aku buat video apa lagi lepas ni, nak mukbang apa lagi lepas ni. Okey. Kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Okey. Bye.